Okey, hari ni kita setting kedudukan kuliah ha. So mudah saja. Kita klik kat kuliah, lepas tu kita zoom. Kita zoom kat kuliah. Okey, kita adjust dia punya kedudukan. Okey. Op. Okey, bagi cantik. Okey, sat. Okey. Jika kita dah puas hati dengan kedudukan ni, kita save lah. Okey, untuk majlis ni tak tahu lagi. So kita buat secara random dulu lah. No, okey, kita save dulu. Kita save. Lepas tu, lepas dah habis save tu, kita masuk ke My Solat Time. Okay, kita masuk ke My Solat Time. Kita ambil live TV. Okay, live TV. Kuliah. Mimbar dulu. So, bila kita tekan dia, okay, dia akan automatik ke mimbar. Bila kita pergi ke nombor 2, kuliah. Dia akan automatik ke kuliah. Dan kalau 3 ke solat, dia akan automatik ke solat. So, benda ni akan jalan secara auto lah. Okey, untuk macam mimbar ni untuk hari Jumaat kan. Masuk jam waktu Jumaat, kita setting dalam 4 minit selepas azan. Terus kamera akan tunjukkan kedudukan mimbar. Dan ini dengan masa solat time ni AJK tak payah masuk dalam bilik control room lah. So jika dia orang menggunakan handphone-nya dah boleh control lah. Kalau kita nak adjust sikit-sikit kan. Kalau kita nak adjust sikit-sikit. Kalau kita terlari, kita tekan balik, dia akan pergi ke home position balik. Okey, sekian. Terima kasih.